Ramai rakyat Malaysia yang bertanya kepada saya apa nak buat kalau wasabun milik mereka telah dicuri atau di-hijack atau diambil alih oleh skamer. Saya buat video ni, tolong simpan video ni, share kepada orang lain supaya lepas ni kau tak payah tanya aku lagi. Baik, hari ni Rahman nak ajar cara untuk mendapatkan semula wasabun kau yang dah kena rembat oleh skamer tu. Langkah pertama apabila wasabun kau dah kena hijack atau kena curi, first kali kau kena cuba dapatkan kembali wasabun kau. Macam mana nak dapatkan kembali wasabun kau? Pertama sekali kau buka aplikasi wasabun kau. Kemudian kau log masuk semula dengan menggunakan nombor telefon kau. Kemudian anda akan terima satu kod pengesahan 6 digit melalui SMS. Kau masukkan kod tersebut. Ini akan membuatkan skamer yang berjaya curi kau punya wasabun tu akan dikeluarkan secara automatik daripada akaun kau. Tetapi jika wasabun tu minta kod pengesahan 2-step verification, itu tandanya kau tak boleh ambil balik wasabun kau. Dalam kes ni, anda perlu tunggu 7 hari untuk log masuk semula tanpa kod tersebut. Anda dapat balik wasabun kau. Tapi kau nak tunggu 7 hari, ramai kawan-kawan kau, saudara mara kau, duit dia dah melayang. Sebab skamer dah berjaya menyamar sebagai kau, ambil duit diorang. Dengan cara skamer ini menyamar sebagai kau, nak pinjam duit diorang. Kononnya engkau yang nak pinjam, padahal bukan kau pun yang hantar mesej tu. Yang hantar mesej tu ialah skamer tadi. Katalah kau berjaya ambil alih wasabun kau dengan selamat. Kau dah berjaya ambil semula, jangan lupa aktifkan 2-step verification. Okay, katalah engkau dah tak berjaya ambil alih kau punya wasabun kau. Katalah first kali kau kena matikan internet kau. Yang kedua, kau pindahkan semua nombor telefon yang ada dalam handphone kau tu ke nombor telefon lain. Yang ketiga, kau kena reset dan reformat balik handphone kau. Sebab apa? Sebab skamer dah berjaya masuk dalam wasabun kau, dia dah berjaya masuk dalam handphone kau. Langkah seterusnya, engkau telefon semua kawan-kawan kau. Tadi kan kau dah ambil nombor telefon yang ada dalam handphone kau tu. Apa yang kau patut buat? Kau mesej dan kau telefon semua kawan-kawan kau yang ada dalam list nombor telefon kau tu, bagi tahu diorang yang wasabun kau telah digodam. Kalau ada terima mesej kata nak pinjam duit, jangan layan. Layan. Itu merupakan mesej daripada skamer yang mengambil alih akaun kau, menyamar sebagai kau. Seterusnya, apa yang kau boleh buat ialah laporkan kepada wasabun dengan menghantar email kepada wasabun. Email mana kau pergi cari dalam internet. Aku tak boleh mention dalam ni, takut nanti kan kena suspend. Dalam email tu, kau kena mention kepada dia yang wasabun akaun kau has been stolen. Kau komplain dalam tu, nombor telefon kau masuk ke dalam tu, kau bagi tahu wasabun kau telah dicuri oleh pihak lain, kau hantar email ke situ. Seterusnya, kau pergi buka semua media-media sosial kau yang lain, kau pergi tukar semua password media sosial kau yang lain tu, termasuk kau buat 2-step verification. Sebab bila dia dah masuk dalam handphone kau, mungkin bukan wasabun saja yang dia akan hijack, kemungkinan besar dia akan hijack sekali media sosial lain yang ada dalam handphone kau itu. Tolong simpan video ni, share kepada orang lain agar kita dapat tolong orang lain daripada menjadi mangsa scam. Tak nak kena scam, dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.